tidak berapa stabil ataupun posisi yang tidak sesuai. Pada ketika ini pasukan Perak melakukan satu lagi percubaan. Teni bagaimana peluang dan jaringan. Baik sebenarnya percubaan itu. Mengawal satu hantaran. Peluang untuk pemain pasukan MSS Kelantan. Kuat. Baik itu. Percubaan itu kawasan yang berbahaya. Nombor 10 membawa bola masuk ke dalam. Ada rakan. Satu percubaan. Baik. Masih lagi perlu diberi perhatian. Oleh itu, MSS Kelantan tidak boleh melepaskan sepakan percuma dengan mudah. Dah dapat di terkena palang. Terkena palang. Masih lagi ada peluang. Dan satu lagi. Ini. Dah untuk yang mungkin lebih kuat daripada ulasan saya ni. Nombor 10 berpusing-pusing tapi satu percubaan. Baik sebenarnya tu. Bertanggungjawab untuk melakukan satu percubaan atau sepakan percuma yang hampir-hampir. Kali ini sedikit tinggi yang mungkin boleh pada masa sama pasukan MSS Perak mencuri bola. Tolak ke bola. Baik. Kembali MSS Perak cuba untuk melakukan sesuatu. Cantik hantaran ini, tidak offside. Dan ada pintasan yang cukup. Saya ingatkan anda boleh juga untuk tonton. Cantik hantaran ni sebenarnya. Dah dapat dia keluarkan. Terkena palang. Hampir-hampir saja. Dapat dia tepis. Hantaran terus ke hadapan. Peluang untuk MSS Perak. Dan dia cuba untuk mencungkit pengakhirannya kepada gol. Sekali lagi. Hantaran. Dia tanduk dan gol.